Okay, bila Farha tengok keadaan anak-anak di Yaman, realiti mereka sangat berbeza. Sekolah mereka banyak yang hancur, buku tak ada dan keselamatan pun tak terjamin. Impian mereka nak belajar tu saya tahu ada, tapi mungkin peluang tu masih terhad sebenarnya. Jadi melihat nikmat pendidikan yang kita ada dekat sini, Farha sedar anak-anak dekat Yaman juga berhak dapat peluang dan impian yang sama seperti itu. Jadi kempen Edu for Insan ni sebenarnya satu inisiatif yang baiklah untuk kita buka jalan buat anak-anak di sana, supaya mereka tak terus ketinggalan dan dapat capai cita-cita mereka. Jadi, jom sama-sama kita menyokong kempen ini dan salurkan sumbangan anda bersama dengan Peduli Insan.